Ke yang ingin mencari skuter yang agak sikit compact, kecil dan bersisi 250, mungkin anda boleh juga memilih Moda Sporter ni sebagai pilihan untuk bawa pergi kerja, untuk pergi pasar ataupun ke surau, dan orang kata bawa anak pergi sekolah dan sebagainya. Okey, bila pertama kali saya lihat ke bentuk skuter ni juga sangat cantik. Depan dia pun macam pandai galih, belakang pun macam T-Max. Ini bagi pandangan saya lah kan. Bila saya dapat cuba motor ni, yalah, motor ni kan engine source single cylinder, dia pakai batting CVT, jadi dia smooth lah, engine dia automatic kan. Okey, jadi bagi mereka yang mungkin lah nak cari skuter yang agak sikit kecil, sebab ramai yang sebenarnya nak cari motor yang tak begitu berat, agak ringan. So ini juga di antara pilihannya.